Okey. Seperti mana yang dimaklumkan oleh pengacara majlis, nama saya Dr. Asmaini Khalid, salah seorang daripada ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang mana sebelum SARA saya telah berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan pada hari ini saya akan cubalah sebaik mungkin memberi ceramah pada hari ini. Hadirin sekalian, tajuk ni ringkas tapi maknanya sangat besar. Ia bukan sekadar berkaitan kesihatan individu tetapi berkait rapat dengan kualiti perkhidmatan, keselamatan, profesionalisme dan juga kelestarian organisasi. Jadi anak-anak bakal penjawat awam yang saya hormati, hari ini ramai antara anda mungkin sedang bersemangat menunggu kerja, menunggu panggilan kerja, menunggu penempatan, membayangkan pejabat, membayangkan kerja yang stabil, membayangkan masa depan, dan itu adalah semuanya adalah normal dan baik. Tapi izinkan saya ajukan satu soalan awal kepada anda tentang satu soalan mudah tapi penting, iaitu adakah anda benar-benar sihat ataupun benar-benar bersedia dari segi kesihatan untuk berkhidmat? Bila kita sebut sihat, selalunya orang terus berfikir saya tak sakit, saya datang kerja, saya boleh buat tugas. Tapi sebenarnya fit to serve adalah lebih luas daripada itu. Dia bukan sekadar hadir, akan tetapi perlu berkhidmat dengan baik, selamat, konsisten dan berpanjangan. Dan ini termasuk juga bakal-bakal pejabat awam yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat realiti kerja sekarang, ia sudah jauh berbeza daripada dahulu. Beban kerja bertambah, tanggungjawab lebih kompleks, tekanan meningkat dan makin terasa lah juga ekspektasi pelanggan dalaman dan juga pelanggan luaran, dan banyak aduan sispa sana sispa sini. Kita bukan saja perlu mahir teknikal tapi juga perlu buat keputusan dengan cepat, pandai urus emosi, pandai urus manusia dan juga urus diri sendiri. Dalam keadaan begini, kesihatan bukan lagi isu peribadi semata-mata, ia isu prestasi dan juga keselamatan kerja. Can you give macam laptop tak ada kat sini? Sebab saya ada tulis macam-macam dalam saya punya slide. Kalau you ada laptop, I can control on my own. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk pejabat, fit to serve sebenarnya bermula dari rumah. Dari pagi kita lagi. Contohnya bila kita bangun pagi, adakah kita cukup tidur? Sarapan sudah cukup makan ke? Cukup bertenaga ke? Minum air secukupnya kah? Dan kadang-kadang kita sangka tak apa, kita boleh survive dengan kopi. Tapi sebenarnya badan kita dah mula memberi isyarat lemah. Jadi pagi yang baik bukan sekadar mandi dan siap pakaian, tapi mula dengan badan dan minda sedia untuk bekerja. Perjalanan ke tempat kerja juga penting. Jika memandu dengan keadaan letih, stres atau lapar, risiko kemalangan dan keputusan tergesa-gesa juga meningkat. Kalau naik pengangkutan awam, boleh juga digunakan masa itu untuk tenangkan minda, tapi selalunya pack dan I don't think you all have time to think properly dan sebagainya. Dan setibanya di pejabat, fit to serve terus diuji. Kita tengok atau kita semak mesej dan email yang menunggu, ada tugasan yang tertangguh, dan kadang-kadang rakan sekerja pun ada tekanan sendiri. Dan kalau kita tidak cukup sihat, kita akan mudah untuk terbawa-bawa perasaan dan marah-marah tanpa sebab atau buat keputusan yang silap. Jadi hadirin sekalian, ramai orang sebenarnya pandai, berpengalaman dan komited, tapi prestasi mereka jatuh bukan sebab kurang ilmu tetapi sebab badan yang minda yang sudah terlalu letih. Ada yang tidak cukup tidur, stres berpanjangan, emosi tak stabil tapi tetap paksa diri kerana kena kuat. So you keep on doing your things jugalah. Di sinilah konsep fit to serve sangat relevan. Ia bukan bermaksud sempurna atau tiada penyakit tetapi cukup sihat untuk buat kerja dengan selamat dan efektif. Sebenarnya ramai yang ada penyakit kronik tapi mereka kerja cemerlang kerana kenal diri, patuh rawatan dan tahu had kemampuan. Yang bahaya adalah orang yang nampak sihat tapi cuai, seperti tidak ambil ubat dan akhirnya membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Hadirin yang dihormati, secara ringkas, fit to serve bermaksud seseorang itu berada dalam keadaan kesihatan yang membolehkannya melaksanakan tugas dengan cekap, selamat dan berterusan
tanpa memudaratkan diri sendiri, rakan sekerja dan juga orang awam. So dengan kata lain, fit to serve bukan bermaksud sempurna, bukan bermaksud tidak pernah sakit dan bukan bermaksud bebas sepenuhnya daripada penyakit. Sebaliknya, ia bermaksud mengetahui tahap kesihatan diri, mengurus penyakit atau kekangan dengan baik dan seterusnya masih mampu menjalankan amanah secara profesional. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ada di kalangan kita yang ada penyakit kronik seperti diabetes, hypertension dan sebagainya, tapi mereka dapat bekerja dengan baik sebab mereka kenal diri mereka, jaga rawatan, patuh nasihat dan tahu had keupayaan sendiri. Yang berisiko di sana adalah orang yang nampak sihat di luar tapi cuai terhadap kesihatan, tak ambil ubat, tak rehat, abaikan stres dan akhirnya buat keputusan yang membahayakan diri dan orang lain. Jadi fit to serve bukan label perubatan tapi fungsi sebenar seseorang dalam melaksanakan tugas. Satu lagi perkara yang saya ingin tekan di sini adalah fit to serve bukan status sekali seumur hidup. Saya berkata demikian kerana seringkali fit to serve hanya dikaitkan dengan pemeriksaan kesihatan sebelum pelantikan. Seperti makluman, calon-calon yang akan dilantik perlu menjalani pemeriksaan perubatan, iaitu tapisan awal sebelum mula bekerja. Anda perlu anda perlu luluslah pemeriksaan perubatan, iaitu doktor akan tandakan sama ada anda tidak mengidap masalah kesihatan dan disahkan untuk berkhidmat. Sebab masa buat medical check up tu kita akan check your blood pressure, your BMI, your urine, and then buat physical examination. Daripada physical examination tu kita boleh tengok mungkin ada ketulan mana, ada enlargement of your organ dan sebagainya lah. Dan satu lagi, doktor mungkin tanda mengidap masalah kesihatan tetapi boleh dipertimbangkan untuk dilantik, dan doktor akan tik sama ada tahap penyakit tu sama ada ringan ataupun moderate. Dalam kes ni mungkin selalunya kalau kes-kes yang mempunyai kecil manis dan darah tinggi, kita akan review balik di dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa, dan mana selalunya saya akan semak dan kita akan buat keputusan sama ada anda semua boleh dilantik ataupun tidak. Dan jika sekiranya mengidap masalah yang tidak terkawal atau kita katakan severe, ianya tidak akan disokong untuk dilantik. Dan saya ingin tekankan di sini jugalah untuk menjaga kesihatan. Saya di setiap rumah perlu ada juga blood pressure punya mesin ataupun dan juga glukometer supaya kita sentiasa memeriksa badan kita di rumah lah. Jadi sebenarnya fit to serve bukan konsep sekali, iaitu bukan sekali sahajalah. Fit to serve adalah fit semasa mula kerja, fit semasa sedang berkhidmat, juga fit sepanjang tempoh perkhidmatan. Hadirin sekalian, kesihatan kita berubah mengikut usia disebabkan oleh perubahan hormon, tekanan kerja, termasuk juga gaya hidup. Apa yang kita boleh buat semasa umur 25 tahun ni mungkin tidak sama bila kita berumur 45 tahun, 55 atau 60 tahun. Jadi kesihatan perlulah dinilai dan dijaga sepanjang masa, bukan tunggu sakit baru bertindak. Bila kita kata dengan fit to serve dan bersesuaian dengan tajuk pada hari ini, sihat untuk berkhidmat, jadi kita kena tahu juga apa yang dimaksudkan oleh sihat lah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization mentarikkan kesihatan sebagai kesejahteraan fizikal, mental dan sosial, bukan sekadar ketiadaan penyakit. Dia bermakna seseorang boleh kelihatan sihat secara fizikal, tetapi jika letih berpanjangan, tertekan, hilang motivasi, mudah marah, maka sesungguhnya keadaan ini akan menjadi tidak sihat pada jangka panjang, lebih-lebih lagi untuk berkhidmat. Sihat secara takrifannya adalah tentang keseimbangan. Sihat fizikal, sihat mental, emosi terkawal, hubungan sosial yang baik dan ada nilai serta pegangan hidup. Bila satu terganggu, maka yang lainnya akan terkesan. So dimensi pertama adalah kesihatan fizikal. Jadi kesihatan fizikal selalu macam kita buat medical check up tu kan, ialah asas kepada keupayaan bekerja. Tanpa tubuh yang berfungsi yang baik, tumpuan akan menurun, prestasi merosot dan risiko kesilapan akan meningkat. Dia hadirin sekalian, badan kita ni sebenarnya alat kerja seperti yang mana saya katakan tadi, dan kalau alat rosak, kerja pun terjejas. Kita tidak boleh jadi atlet ataupun abang sado badan semacam tu kan. Cukup sekadar untuk kecergasan asas, iaitu boleh bergerak, boleh fokus, tak cepat dan letih dan boleh urus rutin kerja harian.
Itu pun sudah mencukupi untuk kebanyakan peranan. Dan sinilah pentingnya pemeriksaan kesihatan tahunan, dan seperti saya katakan tadi, pemeriksaan tahunan bukan hanya masa kita masuk medical check-up tu, tetapi perlu dibuat semasa bekerja, dan wajar dibuat selalu medical check-up, terutamanya yang lebih daripada 40 tahun. Perkara ini penting sebab ia membantu untuk mengesan penyakit lebih awal seperti mana yang biasalah, diabetes, hypertension, ischemic heart disease, itu sakit jantung, obesiti, kanser dan sebagainya. Dia juga dapat mengawal penyakit kronik, iaitu kalau seseorang tu diabetes, kita boleh tahu berapa tahap gula dalam badan kita, bagaimana kita punya blood pressure, tekanan darah kita pada satu-satu masa, dan juga tahap kolesterol dan sebagainya. Dan juga boleh mencegah komplikasi serius seperti komplikasi daripada diabetes seperti buta, kegagalan ginjal ataupun buah pinggang dan sebagainya. Dan of course ia dapat menjimatkan kos rawatan jangka panjang. So dengan kata lain, lebih baik mencegah daripada merawat. Dan kita kena ingat, ini bukannya untuk mencari kesalahan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Banyak penyakit senyap seperti darah tinggi, kecil manis, kolesterol tinggi, jika tiada simptom awal. Bila simptom muncul, selalunya keadaan dah jadi teruk. Dan terdapat pelbagai inisiatif yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti saringan kesihatan secara percuma, wellness dan sebagainya. Okey, macam kita tulis kat situ. Okey. Dan bila sebut kat Malaysia ni, saya harap jugalah anda semua dapat mengunjungi website Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab setiap tahun diadakan National Health and Mobility Survey, itu NHMS. Tiap-tiap tahun ada tema masing-masing tertentu, dan daripada kajian-kajian tersebut telah terbuktilah Malaysia adalah antara negara yang paling tinggi kes obesiti dan juga diabetes. So sesuatu perlu dilakukan, dan kita mintalah supaya anda semua sentiasa beringat tentang perkara tersebut. Jadi hadirin sekalian, seterusnya adalah dimensi kesihatan mental yang juga merupakan satu isu utama di tempat kerja. Tekanan kerja, beban tugas, konflik dan tuntutan prestasi boleh membawa kepada anxiety dan juga kemurungan. Tekanan ini tidak diurus ni akan terkumpul mula dengan letih biasa, kemudian jadi cemas, mudah lupa, mudah marah dan akhirnya murung. Bila mental tidak sihat, kualiti keputusan kerja juga menurun, dan ini boleh beri kesan besarlah kepada organisasi. Dan kesihatan mental bukan isu peribadi semata-mata, tapi isu keselamatan dan juga kualiti perkhidmatan. Sebab tu di Kementerian Kesihatan kita ada inisiatif Let's Talk. So talk to someone. Sebab perkara ini sangat penting, sebab ia boleh menghapuskan stigma, menggalakkan perbincangan secara terbuka, serta dapat memberi peluang kepada anda semua untuk mendapatkan rawatan awal. Kita kena ubahlah budaya yang keep to ourselves tu. So bercakap bukan tanda lemah, bercakap adalah langkah awal sebelum keadaan menjadi lebih teruk, dan lebih baik bercakap awal dari menanggung masalah senyap-senyap sehingga meletup. Dan kita di Kementerian Kesihatan kita ada satu institut, iaitu Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, yang adalah sebahagian daripada perancangan pengukuhan program kesihatan mental yang merupakan satu platform lah yang menyeluruh dan komprehensif bagi memberi input hala tuju dalam polisi program kesihatan mental kebangsaan. In fact, kita ada talian HEAL, HEAL, iaitu 1553, Help with Empathy and Love. Dia bermakna kata jika sekiranya seorang rasa tertekan, rasa nak bercakap, mungkin malu nak pergi jumpa ke psychiatrist ataupun ke klinik-klinik psychiatry ni, jadi at least you all can start dengan calling this talian, iaitu 1558. So kita ada banyak kaunselor yang on duty, yang you boleh luahkan perasaan, boleh bercakap, insya-Allah dia akan advice accordingly lah. So mental health sangat-sangat penting. Seterusnya adalah dimensi ketiga, iaitu kesihatan emosi. Ini juga tidak boleh dipandang ringan. Seseorang yang sihat emosinya akan mampu mengawal perasaan, tidak bertindak melulu,
tidak membawa masalah peribadi ke tempat kerja, dan dengan kata lainnya, emosi saya tidak mengganggu amanah yang saya pikul. Emosi yang tidak dikawal boleh merosakkan hubungan kerja. Kadang-kadang kita marah bukan sebab tugasan, tapi disebabkan oleh masalah di rumah, mungkin masalah kewangan atau isu peribadi yang terbawa-bawa ke pejabat. Jika tidak disedari, ia akan menjejaskan pasukan dan juga suasana kerja. Dalam topik kesihatan emosi, sering juga disebut penat emosi ataupun burnout. Dan burnout pula sering ditalah tafsir lah. Dan ini bukan sekadar kalau dan at least kita ambil cuti, dia dah ambil MC ke, ambil cuti rehat dan boleh ni. Tapi dia lain, dia penat emosi, you feel so emotionally tired lah, I would say kan. Dan orang yang burn out, dia masih datang kerja juga, masih punch card, masih jawab message bos, tapi dalam hati dia kosong dan tak ada rasa puas dan tak rasa seronok untuk bekerja, dan kadang-kadang jadi cepat marah dan kadang-kadang dia akan selalu kata, aku buat kerja ni untuk apa. So that is ni. Jadi burnout ni selalu berlaku bila tekanan kerja berpanjangan atau tanggungjawab tinggi dan kurang mendapat sokongan, dan mereka asyik mendahulukan tugas sehingga mengabaikan diri sendiri. Sebab tu burnout sangat berkait rapat dengan kesihatan emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila emosi letih, empati kepada kita punya klien akan menurun. Bila empati menurun, kualiti perkhidmatan pun terjejas. Dan burnout ialah tanda emosi kita yang dalam bekerja tanpa rehat yang betul. Dan selalunya kita tengoklah, seperti yang saya katakan tadi, berlaku kepada orang yang terlalu committed, terlalu lama memaksa diri tanpa rehat sebenar, dan jika dibiarkan, bukan sahaja prestasi jatuh, malah kesihatan fizikal dan mental pula boleh terjejas dalam jangka yang panjang. Oleh itu, kalau kita nak kekal fit to serve, kita tidak boleh hanya jaga kesihatan fizikal, kita kena jaga emosi. Sebab emosi inilah yang menentukan cara kita layan kita punya klien, cara kita buat keputusan dan cara kita bekerja dalam pasukan kita. Menjaga kesihatan emosi bukan pilihan, ia tanggungjawab profesional. Tuan-puan mengaku letih atau orang Kedah kata tak larat, bukan tanda lemah. Lebih baik meminta bantuan awal daripada buat kesilapan yang memberi kesan besar kepada organisasi dan juga orang ramai. Seterusnya adalah dimensi yang keempat, iaitu kesihatan sosial dan spiritual. Tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan sosial penting dan juga penting. Ia merangkumi hubungan baik, kerja yang baik, komunikasi berkesan dan kerjasama pasukan. Persekitaran kerja yang toksik boleh buat orang jatuh sakit. Hubungan kerja yang baik, saling menghormati dan menyokong sebenarnya adalah sebahagian daripada penjagaan kesihatan. Dan kesihatan spiritual pula memberi kekuatan dalaman. Bila kerja dilihat sebagai amanah, kita akan lebih berhati-hati, lebih sabar, lebih tahan tekanan. Ia memberi nilai yang lebih bermakna kepada kerja, rasa tanggungjawab, berintegriti dan memberi kerja dengan penuh keikhlasan, dan ianya bukan sekadar gaji lah, dan seseorang tu akan rasa lebih tahan tekanan ataupun lebih berdaya tahan. Hadirin sekalian, untuk kerja dengan sihat atau fit, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap isu rokok, vape, penyalahgunaan dadah. Dan ini adalah bukan isu moral semata-mata, tapi ini adalah isu kesihatan, keselamatan dan keupayaan bekerja. Rokok dan vape, ianya mungkin nampak biasa dan diterima secara sosial, tetapi kesannya adalah jangka panjang. Stamina, daya tahan menurun, cepat penat, risiko penyakit seperti jantung, paru-paru turut juga meningkat. Ini semua secara langsung menjejaskan keupayaan bekerja, terutamanya bila umur meningkat. Dan sebenarnya di Kementerian Kesihatan kita banyak inisiatif berkaitan kawalan rokok dan vape telah dilaksanakan. Dan kita juga, Kementerian Kesihatan juga mempunyai klinik quit smoking. Dan saya haraplah adik-adik lah, anak-anak semua, jika ada masih lagi merokok atau masih lagi ambil vape, tolong stop it lah. Stop it. So come forward, pergi ke klinik kesihatan yang terdekat, minta bantuan untuk quit smoking. Selalu dia akan counsel you dulu, counsel, dia bagi nasihat dan sebagainya, dan mungkin dia boleh bagi Champix ataupun lekat something dekat your badan dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat penting lah. Okay. Dadah pula menjejaskan pertimbangan, tumpuan dan memberi kesan
ya keselamatan kepada rakan sekerja dan orang awam, dan sesungguhnya ini sangat-sangat ditakuti. Hadirin sekalian, untuk jadi fit to serve, kita tidak boleh ignore lah mengamalkan gaya hidup sihat. Sebenarnya apa yang saya sebutkan tadi itu adalah gaya hidup sihat, dan gaya hidup sihat ni bukan ikut trend tapi untuk kekal produktif, mengurangkan risiko penyakit, meningkatkan kualiti hidup, dan akan dapat kita semualah dapat berkhidmat dengan lebih lama dan bermakna. Dan perlulah aktiviti ringan, dan sebenarnya gaya hidup saya ni ada satu keperluan dan dia peringatan untuk diri saya sendiri jugalah. Dan saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan selalu tengok di YouTube dan sebagainya kan, melaksanakan exercise dan sebagainya lah. Okey, selalunya orang kata per week tu lah 2-3 kali exercise, dan setiap kali exercise around 20 minutes. Okey. Dan di masa di tempat kerja lah, kalau kamu akan bekerja nanti, ada satu arahan KPPA pada bulan April 2019 dibuat sebagai inisiatif X break, iaitu membuat regangan semasa kita sedang bertugas tu, dan ini sebenarnya memberi kesan yang besar lah, sangat membantu untuk kesihatan jangka panjang. Di samping tu jangan abaikanlah pemakanan seimbang dan sihat, dan saya yakinlah anda semua memang sering mendengarlah ceramah tentang ini, suku-suku separuh, kurangkan gula, lebihkan sayur, fiber dan sebagainya. So benda-benda tu sangat penting, jadi kita tak payah elaborate lah tentang perkara tersebut. Masa saya dekat Kementerian Kesihatan dulu, saya tak ingat tahun 2020 ya, ada satu inisiatif lah, iaitu Agenda Nasional Malaysia Sihat. Inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran. Ia telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020 dan merupakan tawaran kerajaan untuk menjadikan rakyat Malaysia sihat dan sejahtera. Agenda ini menggunakan pendekatan whole of nation yang melibatkan pelibatan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, serta swasta dan rakyat untuk memastikan pelaksanaannya secara menyeluruh. Jadi kat Malaysia ni ada pelbagai inisiatif yang telah kita jalankan untuk memastikan rakyat sentiasa sihat ke arah gaya hidup sihat lah. Okay. Next adalah penjawat awam sebagai ejen kesihatan. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya kita semua adalah ejen kesihatan. Jadi setiap daripada kita adalah ejen penyebar umat kesihatan, sama ada sedar atau tidak. Dan kita tidak ceramah yang panjang kepada rakan sekerja kita, rakan taulan, cukup dengan buat pilihan sihat secara konsisten. Orang sekeliling akan perasan dan secara tidak langsung akan terpengaruh. Dan pengetahuan kesihatan boleh diamalkan secara praktikal. Contohnya macam katakanlah anda semua nak menyediakan mesyuarat, jadi kita boleh memilih menu yang sihat, mengurangkan minuman yang bergula, dan mengamalkan inisiatif-inisiatif seperti yang diarahkan ataupun diminta oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dengan cara itu, jadi pada pandangan saya lah, bila kita buat sesuatu event atau mesyuarat, kita boleh tunjuk contoh, dan perkara kecil ni memberi mesej yang besar. So kita adalah ejen kesihatan. Ada juga orang bertanya, sebetulnya bolehkah orang yang sakit berkhidmat? Seperti yang mana saya sentuh tadi, jawapannya boleh selagi penyakit terkawal, fungsi kerja tidak terjejas, dan penilaian dibuat secara adil. Kami di SPA, jika sekiranya bila Dr. Tik kata mempunyai penyakit tapi boleh dilantik, selalu kita akan semak dahulu, ahli-ahli Suruhanjaya akan semak dahulu sebagai contoh lah untuk kecil manis. Kalau ada tahap tertentu yang kita akan ambil, dia punya HbA1c itu purata gula dalam darah selama 3 bulan. Begitu juga dengan blood pressure, kita akan tengok tekanan darah, ada systolic dengan diastolic. Kalaulah terlampau tinggi itu, kita akan minta supaya calon tersebut repeat balik blood pressure day untuk 5 hari berturut-turut di klinik kesihatan atau hospital yang berkaitan. Dan kalau untuk diabetes, kalau dia punya HbA1c terlampau tinggi, kita akan minta supaya diambil lagi sekali lah blood sugar tu dalam masa 3 bulan.
Ada juga kes-kes yang mempunyai yang kes-kes tertentu seperti mental health, mental diseases, illnesses, ataupun penyakit yang lain, kita akan minta laporan kepakaran. Jadi kami akan menilai lah, akan tengok sama ada daripada rekomendasi doktor sama ada seseorang calon tu boleh dilantik atau tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai individu seperti mana saya katakan tadi ada penyakit kronik, tapi individu-individu ini pun adalah aset penting untuk organisasi. Jadi saya ulangi lagi lah, fit to serve bukan tentang sempurna tapi tentang keupayaan sebenar. Malah ramai yang lebih berdisiplin kerana mereka jaga kesihatan dengan serius, dan yang penting adalah kesesuaian tugas dan kejujuran dalam keupayaan diri. Now kita sentuh peranan organisasi. Ini adalah kritikal kerana organisasi ada peranan yang besar. Organisasi yang menjaga kebajikan staf selalunya lebih stabil, dan bila staf sihat, perkhidmatan jadi lebih berkualiti dan mantap. Jadi kadang-kadang di organisasi atau jabatan-jabatan tertentu mungkin dia akan pastikan semua orang staf dia membuat medical check-up rutin secara tahunan, dan itu adalah sangat penting. Okey. Dan fit to serve adalah tanggungjawab bersama sebenarnya. Individu menjaga kesihatan diri dan organisasi menyediakan sokongan. Dan semua pihak bersama-sama membina budaya kerja yang sihat. Budaya kerja yang sihat akan mengurangkan konflik, meningkatkan kepercayaan dan juga memperbaiki kualiti perkhidmatan. Oleh itu, fit to serve bukan tanggungjawab individu sahaja, ia tanggungjawab bersama, iaitu individu dan juga organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menjaga kesihatan, kita sebenarnya menjaga perkhidmatan. Dan bila perkhidmatan dijaga, masyarakatlah yang akan merasai manfaatnya. Fit to serve, sihat untuk berkhidmat bukan bermusim, ia adalah komitmen sepanjang masa. So marilah kita menjaga kesihatan fizikal, memelihara kesihatan mental dan emosi, menjadi contoh gaya hidup sihat, menjadi ejen penyebar maklumat kesihatan. Kerana hanya dengan insan yang sihat, barulah perkhidmatan kita benar-benar bermakna. So dengan itu, sekian saja ucapan saya pada hari ini. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.